filem gocoh paling dahsyat, paling brutal dan paling gila tahun ni guys, filem The Furious. Filem ni fighting scene dia tu, gocoh dia tu 90% tau. 10% je sembang. Tu pun karakter dia bisu. Nak cakap banyak tak banyak. Scene fight, scene brutal, ganas, tibai orang, belasah orang, memang banyak gila dalam ni guys. Tapi adakah filem ni best? Okay, filem The Furious ni tentang seorang lelaki iaitu Wang. Dia ni kehilangan anak dia. Wang ni dia bisu lah. Dia bekerja dekat satu tempat dekat Asia Tenggara. So, anak dia ni tiba-tiba kena culik. So apa lagi? Dia pun memang dia buru, dia tangkap, dia cari yang culik anak dia tu habis-habisan. Tengok dia lari tu, kita tengok tak relax tau. Bermula anak dia hilang tu, sampai ke habis. Dia gasak, tembuk orang, pukul orang, memang dahsyat gila guys. Tapi nak dia cerita, dalam perjalanan dia nak selamatkan anak dia tu, anak perempuan dia tadi daripada penculik, dia jumpa dengan seorang lelaki iaitu Naveen, lakonan Joe Taslim. So Naveen ni dia merupakan wartawan dan pada masa yang sama dia tengah buru dan cari isteri dia yang tiba-tiba hilang. Dan secara tak sengaja diorang berdua ni bekerjasama nak buru, nak cari anak dan isteri diorang tu. So bermula saat tu lah memang tak relax. So apa yang aku best dalam filem ni? First kali, of course lah dari segi fighting scene, koreografi dia wow gila guys. Korang tengok filem ni, dia tak nampak macam kita tengok scene fighting biasa. Dia cantik tau, pergerakan dia, buah dia bagi tu, combo tu, pupang. Kita tengok tu nampak lawa gila. Bila dia guna pukul, dia guna parang, macam-macam peralatan yang diguna tu dahsyat guys. Lepas tu filem ni brutal dan gore tau. Dia tak dekat. Dan filem ni untuk 18 tahun ke atas je. Memang puas hati gila lah kita tengok dia gocoh tu. Lepas tu dalam filem ni juga dia ada banyak karakter-karakter yang menarik bagi aku. Terutama sekali aku bagi MVP dekat satu karakter Bob yang botak ni. Dia ni memang tanker gila. Dia pecah orang macam tu je daripada awal dan dia riak gila nak mati. Memang aku suka gila tengok cara dia fight apa semua. Memang seronok lah tengok dia. Even dia penjahat, memang kalau korang nak tengok action, memang dia bagi pure punya action lah. Memang korang tak payah fikir storyline, tak character building apa semua tak payah fikir. Korang datang tengok filem Furious ni sebab nak tengok gocoh je. Memang korang akan puas hati. Cumanya apa yang aku kurang dalam filem ni, dia sedikit mengganggu aku lah. Dubbing dia tu, aku rasa sakit hati betul. Dia obvious sangat tau bila dia dubbing dalam bahasa Inggeris yang geng polis. Aku rasa polis Filipin rasa. Tapi bila dia cakap tu nampak sangat macam kartun suara. Tapi untuk main character okey lah, no problem. Aku rasa kalau guna bahasa original dia lagi better lah. Kita takkan rasa terganggu dalam ni. Satu lagi dalam filem ni, jiwa tu tak ada. Even dia fighting pupang-pupang, kita tak rasa sedih. Bila part tu patut sedih, bila part ada orang mati ke apa ke,